preparation nak pergi ride. Untung nampak ada kawan pomen. Gimana sih esok? Jauh bai. Jauh kan? Jauh bai. Dah berapa tahun tak ride ni. Berzaman ajak guys, tak keluar-keluar. Ni kali lah semua pergi lah. Seorang yang tak pergi. Seorang tak pergi, seorang dah tak ada. Tadi kan tol Sempang 4. Tuan saya mampat 2 jam lah sampai sini daripada pukul 10.30 tadi. Kena performance setakat ni okey lah. Aku tak cocok, hilang. Ada sangat hari ni. Aku je memintas. Paling laju lah tu. Aku tak boleh lah. Yang penting aku lumba dengan rekod tadi. Rekod tu menang kan? Aku menang. Kau menang? Aku menang. Rekod. Dari saya kau macam mana? Sekarang kita makan. Dekat mana? Bobok salai. Bobok salai. Nak share motor panas. Kau tak bawa motor. Tahu aku. Bukan memang hitam. Sekarang ni panas. Ambil. Ni. Ayam. Ayam kampung salai kan biasa. Kalau ada ayam kampung, dia salai. Ayam biasa tak salai. Dia ayam biasa ayam daging. Kau nak salai ke yang biasa? Kalau nak salai, kita salai. Semua ayam mana yang mana? Ni salah. Ayam kampung. Boleh? Boleh. Ada ketam. Tahu. Okey yang mana? Ni apa kak? Yang tu sambal Jawa. Okey. Ya. Sayur? Tak makan sayur. Ini mana apa ni? Apa tu? Mana kedai? Oh sana ya. Berapa nak? Mana tu? Aku mesti nak ke? Dah. Ai. Dari tebu lah. Bagus. Tembik guys. Makan apa? Makan apa yang ada je. Mana berapa terasa? Telur masin, bergedil, sambal ayam, daging salai. Aku makan sama dengan kau. Oh kita sama. Air lain. Dapat dia terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah kami dengan rezeki yang Kau berikan dan jauhkan kami dari api neraka. Amin. Amin. Ya, kita dah siap makan. Perut sudah kenyang, sekarang ni kita balik pula. Lepas ni kita balik homestay. Objektif makan dah makan. Sekarang ni semua Nak penat. check in. Nak mandi kolam pula lepas ni. Kau nak main corner? Asal nampak corner je aku tarik. Nampak corner je semua. Dah ni tak ingat dunia ah. Corner baring. Hello guys, welcome back to my new video. Selepas 4 tahun kita orang tak jalan sama-sama. Hari ni hari Sabtu 10 bulan 5, kita orang bergerak ke Port Dickson. Orang kata apa motif ride kali ni? Bersantai bersama sahabat. Betul. So sekarang ni pukul 3 daripada pukul planning pukul 8.30, 10.30, 8.30 pergi makan, 10.30 kita gerak pergi mamak. So sekarang ni pukul 3 kita dah sampai dekat MED Homestay, Teluk Kemang, Port Dickson. Depan. Nak pergi beli barang Yang mana nak pergi beli barang Berapa orang yang pergi beli barang? Satu kereta. Dua je, tak payah dengan ramai. Ni. Ni. Seorang lagi, Toyol. Baju hijau. Rekod je. Dia orang nak pergi beli barang untuk BBQ malam ni. Ni siapa ni? Ni podium nombor 1 hari ni Habis semua lap dia tiba je tadi. Kita ada 11 orang sepatutnya. 11 orang, 8 biji motor. Betul. Tapi 2 biji lagi tak sampai. Dia orang gerak daripada Muar dengan 2 kereta. Satu ni. Kereta racing. Mana? Racing. Assalamualaikum. Jemput masuk. Ini dia. Mat bangla. Dia ada helmet. Ada Netflix. Ada kau boleh masuk. Dia ada Enter. bilik pertama katil pun. Ada in. Okey, ada toilet, aircon, toilet. Meja makan. Sama, cuma tak ada toilet.
sediakan telekung. Betul ada telekung. Ni baik ni. Kalau dah tak cukup, kalau saya nak minum manis-manis. Wah. Bayar lah tapi bayar. Ada kena bayar pula. Ini bilik yang terakhir. Medok. Medok tak ada apa. Ada bukan kuih tapi yang moda. Asyik putus ingat sangat. Wah. Wah, cheese good. Leleh. Ini yang baik ni. Ini yang baik. Ada kolam renang. Pool. Parat dada lah, parat dada. Dia besar agak lah. Dia ni kalau sebelah orang pun muat lah kalau nak berenang. So, kita nak rehat dulu. Petang ni baru kita orang keluar. Lepas dia orang balik beli barang, dah rehat. Petang ni kita nak pergi jalan-jalan. Nampak. Jumpa petang ni. Tengok. Sekarang ni yang lain semua pergi beli barang. Tengok yang 3 orang. Yang 3 orang ni. Bola keluar. Bola keluar. Bol. Pukul 3:30. Mau strong. Okay, sekarang ni nak bagi kerja. Untuk bahagian BBQ siapa yang nak kena buat? BBQ 2 orang. Yang hitam lah. Siapa nak ikut api? Tak, BBQ je siapa nak buat? BBQ tu buat apa? BBQ tu merebumi sosis, ayam dengan bakar sekali. Arang semua kau kena siapkan semua. Bakar tu tak apalah, nanti boleh. Kalau dia dah siap ni boleh. Tolong. Tapi nak hidup arang api tu nak. Yang tahan panas tau. Aku dah cakap yang aku bagi, aku ni udah lupa. Datang lambat, sesat, baik. Tapi yang hidup dengan api sial bagi. Teruskan. Hidup api. Pakai ayam. Pakai ayam. Dah kawan saya, siapa nak basuh juga ni? Siapa nak basuh? Basuh dan sekali buat pilihan. Cucuk mula buat. Air tu mula buat. Gangguan aku air. Ini lah. Aku suka ini buat air. Sedap dulu ini buat air. Aku boleh buat air. Tak payah. Ini yang cari tu masin. Okay, lagi satu roti. Roti Sejuk siap. Roti sendirian. Roti eskin. Roti tu sendiri-sendirian. Tapi ada kerja kat tangan. Abang tak ada kerja. Boleh kerja. Ni Esok aku kerja esok. Dia tak ada apa-apa, tolong-tolong je lah. Kita nak pergi pantai ke apa? Tak. 6. Kau rehat dulu. Kan kau buat dulu. Yang lain sembayang dulu. Kau dah siap yang. kena tidur dulu. Yang kita dah mandi, dah rehat. Dua kali mandi dah kau. Lepas tu malam ni nak buat apa? Malam, batu bakar. Batu mandi bola. Kami. Kat best. Spirit of the flow. Babi ke jangan. Ada apa ni? Cuci kolam. Oh, tak kecing kat situ baruah, ada baruah ke tu? Selepas kita briefing tadi nak buat kerja apa, dah bagi kerja inilah tugas pertama seorang Haikal Masak kambing. basuh ayam. Masak ayam. Kambing tu kau nak agak Dia nak agak. Kuku biar. Kuku ni nak buat pedicure apa? Korang tak ada resepi tu. Siapa punya resepi nak pakai? Keraming. Okey. Yang lain kejap lagi baru dia orang buat. Kayem. Roti aiskrim. Manual. Kau nak kuasa. Tak pula. Yang kan tak ada rasa benda. Banyak Aku dah makan kari macam tu. Bukan kari. Asyiklah lelaki bujang takkan nak makan. Tak makan nasi ayam mak. Oh, cinematic lah. Dia dah siap basuh ayam. Ni proses apa ni? Tinggal rebus dulu. Empuk kejap je. Nak bagi dia empuk sikit. Tak ada, empuk kau. Nak bagi dia empuk sikit. Lagi bakar tak lama sangat. Kita nak bakar kejap. So, bakar dalam 5 minit makan.
Sekarang pukul 5.15. Tengok keadaan. Ni daripada pukul 4 tadi berdua dalam bilik. Pintu tutup berselimut sama-sama. Ya, mak bapak kau tengok. Oh, dia dah bangun. Tadi dia tidur. Dia dah terlalu penat. Itulah dia keadaan. Sekejap lagi semua siap-siap nak pergi ke pantai. Tapi sekejap lagi semua naik motor lah. Kita nak jalan-jalan naik motor lah. Asyik sekali. Mana ni? Prak. Betul dah. Rif dia berpahap sial. Benda sama punya dah sampai ni. Jadi Mak Egi yang buat. Semua orang ni. Resepi mak kau ni. Ha? Saya punya mama punya resepi lah. Sedap tak? Hari sedap. ada rosak ni. Kita pula dua ayam ni. Sebentar lepas tu sebelum kita nak pergi pantai, kita pula ayam. Dah balik, siap-siap lagi. Kita boleh makan. Batu bukan bayar. Ikut lah. Ya ni. Tak elok mana kau? Oh, ini macam habis lah ni order ke kawan. Macam gig je. Sikit kau sikit makan. Lepas siap bahan basuh. Kalau tak penuh singkir. Betul. Sempurna mana mungkin ada jendela terbuka tak untuk kau melihat sempurna mana salah kiri. Tahukah bintang juga setia tetap di sana terus menjaga. Masalah terkadang bukan mudah. Ini bukanlah Bodoh sial lah. Jangan leleh. tahukah bintang juga setia tetap di sana terus menjaga. Masalah terkadang bukan mudah. Ini bukanlah selama-lama. Jendela terbuka untuk kau melihat sempurna. Mana mungkin ada jendela terbuka tak untuk kau melihat sempurna. Mana mungkin ada antara kita asa sederhana hidup yang sementara. Biar bebas dari kepala. Tahukah Itu